Rakan-rakan media yang saya kasihi sekalian, Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita beroperasi untuk laluan Shah Alam. So rata-rata kita bermula pukul 6 pagi tadi. So kita dah dapat lihat ramai yang teruja lah untuk menaiki train pertama di stesen masing-masing. So saya mendapat banyak views yang positif pada pagi ini dan ada video-video yang telah dikongsikan bersama saya. So alhamdulillah saya nampak banyak pengguna-pengguna yang sebenarnya teruja untuk menaiki laluan Shah Alam yang pertama ni. So untuk makluman, kita untuk buat masa ini selama sebulan, operasi untuk laluan Shah Alam ini akan diberi secara percuma, termasuk dengan bas perantara untuk di laluan Shah Alam sahaja. Itu untuk dari segi kita boleh menggunakan My50 pun boleh pakai, kita boleh pakai Touch and Go, ataupun kita boleh menggunakan experience lah, berpengalaman untuk mendapatkan QR card itself or slip itself. So kita ada 20 stesen. So dalam 20 stesen ni, ini adalah salah satu stesen yang kita agak ramai kerana adalah connecting station dengan laluan Kelana Jaya, iaitu Glamoury 2 akan ke Glamoury station untuk laluan Kelana Jaya, dan selepas ini kita akan menaiki train sampai ke bandar utama. Di situ juga kita lihat connecting dengan laluan Kajang, ya. So kita dapat lihat pada hari ini bila saya menaiki train tadi daripada bandar utama sehingga ke Stadium Shah Alam, memang ramai. Dan yang ramai teruja dengan mengambil video dan sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan sebab stesen Kerjaya pun ada office kat situ, pejabat-pejabat di situ. So memang mereka teruja untuk sampai ke office dengan lebih selesa dan tanpa membawa kenderaan masing-masing, dan dapat mengelak dari segi kesesakan lalu lintas. Buat masa ini untuk laluan bas dan juga van, kita ada lebih kurang 44 buah bas, ya, untuk sepanjang laluan Shah Alam. Begitu juga untuk van rapid KL on demand sebanyak 40 unit van, ya. So untuk kawasan sini saja lebih kurang 13 unit bas dan juga 20 unit van di sekitar kawasan Shah Alam ni saja. Expectation pertama 67,000 sehari. Ya, betul. So hari ni pagi ni saja saya nampak dari sudut kalau penjangkaan mungkin boleh capai 10,000, 5 hingga 10,000. Kita lihat pagi untuk hari ini. Sebab kita dapat lihat, saya rasa untuk petang nanti masa peak hour pun ramai akan mencuba laluan ni ketika untuk balik daripada kerja, ya. So far ada apa-apa isu yang timbul? Tak ada apa-apa? Dalam so far kita nampak dari segi headway kita lebih kurang 8 minit, ya, during peak hours. So keadaan masih lagi terkawal dari semua sudut fasiliti dan sebagainya. So ada sedikit sebanyak tu teething issue tu, saya rasa bukan perkara yang besar. So itu memang kita akan lihat bila ada penggunaan mesin-mesin dan juga gate, kita akan dapat lihat bila ramai pakai apakah penambahbaikan yang kita perlu adakan. So yang ini adalah kebiasaan, apabila suatu laluan dibuka dengan penggunaan yang lebih ramai, kita dapat lihat apa lagi penambahbaikan. Contohnya pada hari ini kita dapat lihat bagaimana pergerakan penumpang kita dari laluan Shah Alam ke laluan Kelana Jaya. So kita akan lihat bagaimana lagi penambahbaikan kita boleh buat selepas ini. Laluan Shah Alam ni hanyalah 3 car train. So kita akan ada satu coach di tengah lah. Tapi buat masa ni kami belum lagi ada sebarang sasaran lah untuk memperkenalkan coach wanita. So adakah mereka akan tambah train KJ atau MRT Kajang waktu puncak? Sebab kalau kita dah tahu semalam 7.5 minit kita nak tunggu. Lama tak tu? So kita kalau ikutkan buat masa ni, kita nak lihat dulu. Sebab pengguna-pengguna biasa di laluan yang baru ni, dia tak akan terus naik sebagai peak lah. So dia akan ada masa untuk mereka mencuba dan sebagainya. So bagi saya, kita akan ikut kekerapan pada masa ini, dan kita akan lihat dari masa ke semasa. Jika perlu dan kita perlu adakan train tambahan ataupun train kosong untuk ditempatkan di Kelana Jaya Line ataupun di laluan Kajang untuk mengambil penumpang, ya. Tuan, tadi figure 5 hingga 10,000 penumpang pada pagi ini saja. Was that more than Prasarana expected, or was that within the expectation? Saya rasa kalau kita dah capai 5,000 hingga 10,000 tu adalah satu pencapaian untuk hari pertama, ya. Sebab kalau kita lihat dari MRT
Putrajaya sebelum ini pun lebih kurang. Tapi MRT Putrajaya lebih besar dan perjalanan jarak tu lagi panjang lah berbanding dengan laluan Shah Alam ni. So saya rasa kalau dari segi 5,000 hingga 10,000 tu bagi saya agak memberangsangkan lah. Sebab kita target tahun pertama 67,000. So hari pertama, hari ni pula hari bekerja dan juga hari bersekolah. So mungkin orang nak biasakan tu dulu, kita ambil masa. So bagi saya kalau 5,000 hingga 10,000 tu agak memuaskan untuk hari pertama. Tuan, ramai yang tak tahu it's different with LRT before. Dia ada apa konsep you through ada some technology baru maybe. Kalau untuk train sahaja atau LRV ni dia ada banyak inisiatif atau teknologi hijau lah. So kalau kita masuk dalam train nanti kita dapat lihat ada LED. So LED pun kita akan ada sensor di situ Duria yang mana cuaca di dalam train tu akan bergantung kepada cuaca luar. Jika cuaca luar memang cerah dan cuaca dalam dia akan dim. So penggunaan teknologi di situ untuk LED. Begitu juga suhu. So bila suhu temperature biasanya kita akan set at 21 degree Celsius. Tapi untuk train ni sebenarnya dia akan lihat dari segi beban dan juga suhu. So dia akan selaraskan mengikut beban ataupun pengguna yang berada di dalam train tersebut. Tuan, Glen Mary ada hotspot station lah. So ada tak connecting station ni dalam laluan Shah Alam? Connecting station dalam laluan Shah Alam? Dalam Shah Alam ni ada dua. Sebagaimana saya beritahu tadi, Glen Mary 2 ni dan Kelana Jaya dan juga Bandar Utama dengan laluan Kajang. Ni untuk connecting dengan KTMB kita ada tu? KTMB setakat ni no, tiada. But this train kali ni dia lebih heavy duty compared with the previous one. Apa maksud heavy duty? I mean, maksud dari segi capacity dia lebih kurang LRT. Sebab yang ni konsep LRT. Dia berbezanya heavy ni untuk MRT. MRT lagi luas. Kalau untuk LRT konsep masa sekarang ni lebih kurang capacity untuk biasa dalam 624. Tapi kalau kita boleh squeeze, maksudnya dia akan naik lebih lagi lah. Mungkin sampai dalam 700 hingga 800. 800. Okay. Train yang baru ini ada regenerative braking. Ada regenerative braking. So maksudnya brake bila train brake, so tenaga daripada yang braking system tu akan dia masuk balik ke 33 kV untuk digunakan untuk facility. So itu salah satu juga penjimatan lah di setiap teknologi. Dan bunyi dia tak sekuat LRT before lah. Tak. Sebab dia konsep dia berbeza. LRT Kelana Jaya dia menggunakan linear induction motor. So memang berbeza dengan laluan-laluan lain. Termasuk yang ini. So yang lain menggunakan rotary motor. So maksudnya dia punya hard braking tak akan sekuat Kelana Jaya, laluan Kelana Jaya. Ya, betul.